Ketika seorang sama-sama bagi untung, maka dia kena siap sama rugi. Dan ini yang tak berlaku di bank-bank Islamik. Di bank-bank Islamik, apa yang mereka buat? Kerjasama dengan mereka, untung sama-sama dapat, kalau rugi tanggung sendiri. Itu sebabnya saya belum pernah jumpai mana-mana bank yang background-backgroundnya Islamik, yang 100% Islamik. Tak ada. Itu backgroundnya cuma lagi ringan sikit daripada konvensional tu je. Lagi ringan. Tapi sama-sama tak Islamik juga. Kadang-kadang saya pelik juga. Katanya ada penasihat agama, penasihat syariah. Tapi benda kecil yang basic pun tak tahu mereka. Sampai-sampai ada yang jual emas dengan cara ansuran. Beli emas tak mampu ansuran. Boleh tak macam ni? Tak boleh. Jual beli emas kena yadan biadin, kena cash. Ni saya ada duit pagi ni, mana emas saya pagi ni. Gitu. Tak boleh saya bagi duit nanti emas lepas Zuhur. Tak boleh. Apatah lagi beransur. Dan perkara ini dibuat oleh bank-bank yang kononnya Islamik. Mana penasihat syariah? Syariah yang mana? Syariah siapa yang dijalankan? Dan itu hampir di setiap negara yang saya jumpai. Yang backgroundnya Islamik. Mana ada?